Okay guys, welcome to Yellow Pocket episode 2 aka video kedua dekat YouTube. And kalau korang baru discover je channel ni, yes, ini adalah channel aku, Hanif Jamal. And aku baru je buat video. Kalau korang belum tengok lagi first video, aku boleh tengok dekat channel YouTube. And hari ni adalah hari yang bersejarah sebab aku nak invite kita punya memang guest yang selalu ada lah. Kalau korang borak pasal Marvel, memang dia ada. Introducing Shazwan Endo from Lex Talk Comic. Yes sir, what's going on nerds? Apa khabar semua? Malaysia dan Singapura ya? Ya, kita kelakar. Okay, by right sekarang ni kawan-kawan kita, rakan-rakan kita sedang seronok menyaksikan Spider-Man Brand New Day. Yes sir. Kau tengok bila Jad? Jad pula, Wan? Jad Ali ya? Jad Ali pun Singaporean man. Aku tengok hari Khamis tu. Kau tengok bila Wan? Hari Tengok Khamis bila, sama lah aku rasa. tengok bila jangan tanya Mat. Aku tengah kecewa sekarang ni kan. Hari ni semua macam kau cakap lah, kawan-kawan kita semua tengah tengok kat mana? Premier kan. Aduh, ada yang sampai ke Shanghai. Weh, ada sampai ke Shanghai Mat. Interview Tom Holland dengan Zendaya Mat. Siapa salah satu aku nampak Singaporean lah. Ya. Tak apa-apa. Inilah dekat Malaysia pun ada lah Emilia Hudson. Bukan dia interview Odyssey ke tadi? Sorry, yes, tu Odyssey. Alamak. Tapi okay lah, consider as Tom Holland juga. Okay lah, yalah. Okay, hari ni kita nak borak berkaitan dengan core one lah. Aku rasa ni favourite character one, which is favourite character kita semua. Yes sir. Tak nampak. Tak apa, jadi. Which is Spider-Man. Yeah. Kita nak borak, ini aku klasifikasikan ni sebagai nerd alert punya segmen lah, di mana kita akan deeply gila-gila lah. Kita akan borak pasal Spider-Man daripada filem, daripada komik, sampailah dia punya very core issue yang mungkin kita yang aku consider aku public casual audience lah, yang mungkin tak pernah dengar ada rupanya isu macam ni dekat komik pasal Spider-Man kan. Okay, so aku nak borak sikit lah. Okay, soalan pertama aku lah. Okay, silakan. Aku akan start dengan very controversial. Aku akan start Spider-Man mana yang kau prefer all the time? 3 nama ni Tiga-tiga. Tobey Maguire, Andrew Garfield ataupun Tom Holland. Ini before kau tengok Spider-Man Brand New Day. Yeah, okay. Sebelum tu aku lupa nak cakap. Thank you okay, teruskan. Thank you Hanif for inviting me kat kau punya second episode of Yellow Pocket. Okay, tahniah sebab kau dah mula nak start content Marvel whatsoever kan. So lambat. Doakan semoga berjaya lah, sama macam bisnes kau kan. Amin. InsyaAllah. Thank you okay. Thank you so much. Balik pada soalan kau tadi, siapa aku punya kegemaran Spider-Man kan? Tobey Maguire, Tom Holland ataupun juga Garfield kan? Aku akan cakap Leonardo DiCaprio man. Oi. Itu Spider-Man 90s bro. Kalau dia jadi ni lah. Weh, James Cameron mat nak buat, dia akan buat macam ala-ala Terminator mat. Apa? Filem tu baru ke? Tak, kalau 90s tu jadilah. Ya. Kan director James Cameron. Ya, so dapat itu semua cerita lain lah. Dalam tiga-tiga ni, sorry ya guys, aku nostalgia punya orang. Aku grow up watching Tobey Maguire. And Tobey Maguire is aku punya first superhero movie aku tengok. Aside from Power Rangers lah. Power Rangers memang aku layan lah. Tapi kalau nak cakap pasal Marvel atau DC, memang Spider-Man. So aku cakap Tobey Maguire lah. Ya. Tapi don't get me wrong, tiga-tiga aku suka. Cuma Tom Holland punya Spider-Man aku ada love and hate relationship. Aku ada benci, aku ada suka juga. Ya. So tu nanti kita boleh get in depth kenapa aku tak suka MCU Spider-Man ni. Ya, so betul. Untuk jawab soalan kau, aku punya kegemaran Spider-Man is Tobey Maguire. Kau pula? Aku sama juga sebenarnya, sebab aku pun besar dengan Tobey Maguire punya filem. Time tu kita tak, aku rasa time zaman CD kan. Zaman CD. Lepas tu kita tak tahu lah kejadian Marvel ni apa semua. Tu 2005 tak salah aku. 2002 sorry. 2002, yes. Masa tu aku ulang-ulang dia punya trailer dia best lah. Aku dulu yang aku suka sebab dulu tapi ni dia terkeluar sikit dari topik. Aku tak suka siapa dia punya Mary Jane, Tobey Maguire siapa nama aku lupa.
Kristen Dunst. Okay, ni unpopular opinion lah. Time dia menjerit tu bingit tu. Bingit gila. Kalau kau throwback balik Awan, bingit gila. Macam daripada 1 sampai 3 bingit gila tu. Time tu aku macam tolong ada. At least ada lah time tu siapa nama ni? The second love Peter Parker, aku lupa dah. Gwen Stacy Gwen Stacy tu adalah time tu okay lah. At least walaupun dia jadi macam skandal, tapi still lagi aku rasa okay, adalah second moment. Berbalik pada soalan, aku suka Tobey Maguire lah. Baik. Andrew cuma okay. Andrew aku suka. Andrew aku suka lakonan, tapi suit dia, kalau comparison suit bagi aku tak tahu lah. Orang cakap Andrew, Amazing Spider-Man, suit dia orang cakap cantik, tapi to be honest bagi aku tak cantik. Sorry lah, aku rasa ramai orang takkan bersetuju. Aku rasa Tobey Maguire punya suit lagi better. Sabar, Tasm ada 2 suit kan. Masa satu yang tak cantik pada kau. Dua-dua tu berbeza ke? Amazing satu dan dua. Ya, lain satu dia macam alien kan dia look. Macam kalau kau cakap Tasm 2 punya suit memang aku favourite lah. Ya, kalau cakap pasal yang dua ni. Yes, ni Tasm suit 2 ni. Bodoh lah. Ni. Oh, faham. Ni Tasm 2 punya suit. Yang kat No Way Home kita nampak tu Tasm 2. Tasm 1 punya suit dia lain sikit. Dia nampak more macam handmade punya suit because dia gunakan kasut A6 lah semua kan. So aku suka Tasm 2 punya suit sebab dia ada macam homage pada Tobey Maguire, tapi Tasm 1 aku tak suka lah. Aku still lagi dengan pendapat aku tak suka dua-dua suit lah. Dua-dua tapi sebab dia macam gelap sikit tu. Aku dia macam dia gelap. Betul. Cuma kalau Tobey aku nak tambah sikit pasal Kristen Dunst tadi. Sila. Yang Mary Jane kan. Walaupun sekarang kita tak berapa suka Kristen Dunst sebagai Mary Jane, tapi at that point of time kan, memang dia tengah hot man. Dia kan berlakon cerita Bring It On, dia berlakon semua teenage punya movie high school kan. So memang aku rasa masa tu diorang macam dia ada vibe Mary Jane tu. Tapi kalau sekarang kau tengok balik, dia tak ada Zat Mary Jane. Aku lagi rela dia ambil Megan Fox Ya. Megan Fox lain pun. Itu dah lain genre babe. Tak pasal aku dia punya muka dia tak okey lah boleh. Okay, faham. So aku boleh simpulkan yang macam kita mungkin penonton atau audience dia lain lah. Mungkin diorang attach kepada Andrew dengan Tom Holland, tapi aku rasa Tobey still lagi the best lah. Betul? Cuma Tobey ni dekat real life dia barai tu. Masa aku rasa dia sentak kot. Sony tak panggil jadi Spider-Man kot. Tak ada, dia setiap kali mesti nak marah je kan. Orang block dia punya laluan pun marah, orang ambil gambar dia pun marah. Dia sampai ada meme. Aduh, kesian tu dia. Tapi tak apalah. Tapi faham je sebab privacy dia kan. So betul. Make sense je. Cuma entahlah, aku tengok dia macam dia terlalu angsty kan. Tapi bila aku tengok dekat No Way Home, okay je. I mean dia berlakon kan. So tak tahu lah macam mana dia boleh klik dengan Tom Holland dengan Andrew Garfield. Sebab dia orang kan macam baran kan. Aku tahu sebab apa. Sebab duit bro, duit. Of course lah, biasa. Spider-Man bayaran mesti tinggi je man. Okay, aku nak beralih sedikit dekat comics Spider-Man lah. Okay, for those yang aku faham ramai orang tertanya-tanya sebab okay, aku nak tanya satu soalan dekat engkau. Dalam banyak-banyak superhero kan, I mean like macam kita ada banyak superhero. Kira Spider-Man is one of the top character yang famous, yang banyak gila peminat, dan orang yang tak layan comics pun minat Spider-Man bukan sebab comics, bukan sebab dia ikut comics, tapi sebab contohlah action figure ke, dia punya like literally kisah dia fictional story dia ke. Aku rasa one of it sebab orang boleh relate, kita boleh relate kehidupan dia dalam storyline tu. Macam dia pun macam kita juga, kita boleh jadi hero to everyone. Quote lah, kalau kau ada sentiment atau kau ada macam sentimental value lah, kau rasa macam kenapa Spider-Man ni, yelah kalau orang punya haters cakap ni adalah fictional kot, bukannya bagi impact kat hidup kau kot, tapi mungkin kau ada sudut pandang yang berbeza lah pasal Spider-Man yang mungkin kau tak pernah beritahu orang, kau kena beritahu kat sini juga. Macam ni dia, the reason kenapa aku rasa dia boleh relate dengan semua orang sebab compare Spider-Man dan DC punya heroes kan. DC dia macam god level tau. Lepas tu contoh Batman kaya, kau kaya ke? Tak apa. Lepas tu Superman alien kan. So dia macam susah relate. Walaupun Superman dia sebagai Clark Kent, dia macam budak yang entah selenga dia kan, tapi still
nerd gitu kan. Tapi tak tahu lah, maybe because Spider-Man ni dia mula back in 1962, dia mula sebagai budak teenager tau. Even bila Stan Lee plan untuk buat cerita Spider-Man, dia punya publisher tak salah cakap, aku rasa semua orang tahu kot cerita ni. Dia cakap dengan Stan Lee, who the hell suka Spider and a teenager kau nak jadi hero, selalunya dia jadi sidekick. Tapi Stan Lee macam, tak ada, aku kena releasekan juga ni cerita. So bila dia release, semua orang suka. Daripada tahun 1962 sampai hari ni, orang masih boleh relate dengan Spider-Man. And the reason kenapa aku rasa dia boleh relate dengan aku, because of the struggles I mean, dia suka sentuh bab responsibility kan. Masa kecil-kecil bila aku tengok, apa sih ni responsibility, tak apa-apa je. Tapi bila kau dah meningkat usia ni, kau dah kahwin, kau dah ada anak, the word responsibility tu memang selalu akan terngiang-ngiang kat otak kau. So macam fikir, betul lah aku, and even dia cakap Peter Parker kan, the whole character dalam dia punya cerita ni, kau mesti boleh rasa relate. Kita jangan sentuh komik lah. Komik terlalu depth sangat kan. Kita cakap pasal Aunt May je. Cara Aunt May cakap dengan Tobey Maguire Spider-Man kat Spider-Man 2, kan dia cakap, sometimes kau kena give up the things you love the most. Nampak? Untuk kau betul. Yalah, kadang-kadang kau tak boleh macam ikutkan sangat apa keinginan kau kan. Tapi kau kena sacrifice benda tu and buat apa yang things right lah. That's why bila aku tengok Spider-Man, aku cakap, atau he's different man. Even back then, tahun early 2000, kita ada X-Men, kita ada Ghost Rider, kita ada Batman, Begins semua kan. Tapi Spider-Man boleh relate, first of all maybe because senang faham, dia street level. Second, kita nampak dia punya struggle, dia balance dia punya life sebagai student, sebagai pekerja, sebagai hero. Habis even dia punya relationship tergoyang, you know. So macam ramai orang boleh relate. That's why dia famousnya karakter lah, I would say. Faham. Nak cakap X-Men memang berat sangat Mat. Even sekarang aku tengok balik X-Men yang dulunya, aku macam mana saya aku nak relate dengan Betul. Betul. Dia memang kalau aku compare kan, aku tambah sikit awal. Aku compare kalau macam aku tengok Spider-Man kan, aku lebih meletakkan diri aku tu as a dalam life dia macam tu lah. Sebab kalau nak X-Men tu lambat lagi lah. X-Men dia ada mission dia dengan menentang dunia kejada apa. Tapi Spider-Man dia memang literally aku dalam area New York je, aku nak buat macam ni, and then habis ni dah cukup, aku selamatkan aku punya family and that's it. So probably benda tu boleh relate lah dengan kita, rather than Spider-Man, X-Men yang agak heavy lah. Even though Iron Man pun heavy juga. Bukan heavy, Iron Man dia literally fictional fantasi yang macam dia ada dekat real life. Dia macam Batman lah, tapi kita tak boleh beyond that thing lah. Betul. Kalau nak cakap street level, Daredevil pun street level. Tapi kenapa kita tak boleh relate? Sebab dia, kehidupan dia macam gitu je. Tapi macam Spider-Man kau boleh nampak macam, shoot, aku perlukan ada duit, tapi at the same time New York citizen perlukan aku. Tapi at the same time aku perlukan ada cert, aku kena pergi belajar. Tapi nak kena belajar ni, aku kena bekerja. So macam dia, kau boleh rasa dia punya stress level. Dengan dia punya stress level tu, dia terpaksa dia sanggup tinggalkan pelajaran semata-mata New York ni selamat. Tapi at the same time, dia macam ni dia pernah cakap, aku dah baca satu part ni kat komik, dia cakap biar dia rasa susah, as long as New York ni selamat, kau tahu tak? Something like that lah aku tengok. But yalah, dia macam macam kita juga. Ada sometimes kita rasa macam aku nak main game, tapi at the same time kalau aku main game je, siapa nak pergi bayar bil kan? So terpaksa. Habis kau tengok Peter Parker pun kadang pergi kerja lambat, pergi sekolah lambat. Tu semua orang pun buat. So memang boleh relate lah karakter ni kan. Okay, kita ke soalan yang macam kau cakap tu lah. Kenapa kau tak suka ni? Sebenarnya ada seksi ni macam baseline untuk filem, comics nanti dulu. Kenapa tadi kau cakap kau tak suka Spider-Man MCU literally? Aku betul aku dulu aku bukan tak suka. Aku rasa semua orang pun tahu kot macam ini adalah Spider-Man yang spoiled brat. Dia dapat teknologi daripada Tony Stark. Dia macam lah, mentang-mentang lah kau famous actor, famous character, kau dapat kau kemunculan kau kat Civil War tu lah actually memang kena under rules. Iron Man bagi kau apa semua, kau pun manja-manja, dah settle mission, balik. Tapi yelah, aku tak tahu, mungkin pandangan aku akan berubah bila aku tengok Spider-Man Brand New Day. Tapi sama aku rasa macam aku sebagai peminat Spider-Man, aku nak tengok dia yang depressing gila lah.
Aku nak tengok aku adalah baca literally bukan semua komik tapi ada sikit-sikit lah yang macam ada satu time tu aku tak tahu ada komik tu okay, Auntie Anne on the way nak mati, dia kena pilih antara dua, Auntie Anne ataupun Auntie May dengan Mary Jane. Lepas tu dia kena, aku rasa dia ada buat agreement dengan Mephisto ke Lucifer, aku lupa dah. One more Mephisto untuk yes, betul. So aku nak tengok yang dia dalam keadaan yang depressing sebab kita kan nak hidup bila depressing satu orang kata macam candu lah untuk kita kan. Betul. So aku nak tahu kau literally like okay, like kenapa kau tak best dengan Spider-Man MCU? I mean kalau nak cakap pasal Tom Holland Spider-Man tak ada decision, ada Mat. Sebab macam kita tengok lah dia sanggup sidai kelas dia, sanggup sidai net semata-mata untuk jadi part of Avenger kan, internship kat Tony Stark Industries ni kan. So kita nampak betul tu itu bagus. Cuma the reason kenapa aku tak suka MCU Spider-Man, first tau aku rasa tu first Peter Parker MCU ni, aku tahu ramai orang akan hate on aku benda ni, is technically Miles Morales. And that's the reason why aku tak nak Miles Morales dalam MCU. Buat apa? Kalau kau introduce Miles Morales as Spider-Man, it's the same story yang apa kita dapat untuk Peter Parker. Exactly sama. Kenapa? Because Miles Morales kat komik kawan best friend dia siapa? Genki orang badan besar Asian. Tom Holland Peter Parker kawan baik dia siapa? Ned sekarang ni Ned badan besar. Dia tak comic accurate yang komik, tapi kat Ned kat MCU ni dia badan besar, dia Asian. Sama gila Genki. Lepas tu siapa lagi? Kita cakap Homecoming dia couple dengan Liz Allen. Liz Allen kat dalam komik memang tak ada kena-mengena dengan Vulture. Dia ada kena-mengena dengan Molten Man. Okay, tapi dalam movie ni dia anak pada Vulture. Miles Morales punya girlfriend siapa? Cucu Vulture, man. Dalam universe Miles Morales Tak, universe 616 ni dia couple dengan cucu Vulture. Terus aku cakap this is Miles Morales Okay, itu first thing kenapa aku tak suka. Second, dia punya decision making. Okay fine, kau nak cakap dia masih kecil lagi, then kenapa Far From Home decision making masih sampah? Kau Homecoming kau sibuk nak jadi Spider-Man, tapi bila Far From Home kau dapat opportunity, kau tak nak jadi Spider-Man lah pula. Okay, kita jangan cakap pasal dekat Europe or whatever tau. Pasal kita nak tengok Spider-Man kat New York, tapi sekarang kat Europe. Okay, itu satu isu. Sekarang kita cakap pasal decision making. Kau boleh pula kasih benda ni kat Mysterio macam mata tu. Mana responsibility kau tau. Habis oh my god, macam-macam benda saya aku boleh komen pasal benda ni. And then No Way Home pun decision making masih sampah, Mat. Apa kau buat? Betul. Habis yang paling simple sekali, John Watts ni cakap, first 3 movies adalah dia punya origin, character development. Character development. Kepala otak kau. Lepas tu macam mana? Okay, the reason kenapa Peter Parker jadi Spider-Man sebab Uncle Ben cakap saya responsibility. That means daripada Homecoming sampai No Way Home ni dia tak ada fikir, Uncle Ben tak ada cakap apa-apa pasal responsibility lah. Tunggu Unmi ni cakap. Tak make sense pun. Walaupun aku suka No Way Home, aku top 3 movies lah. Cuma benda-benda macam ni lah aku rasa macam apa sih. Habis lagi pasal Tony Stark, dia gunakan Tony Stark punya suit. Suit dia semua is created by Tony Stark punya barang-barang kan. Tu pun aku tak suka. Habis apa lagi okay. Kita sentuh No Way Home lah No Way Home, okay, sabar. Villain dia semua tak ada personal hatred dengan Spider-Man. Vulture fed up dengan DODC ataupun Tony Stark himself. Mysterio pun dendam dengan Tony Stark sebab dia pernah bekerja dengan Tony Stark. No Way Home, this is the time kau introduce Kraven untuk hunt Peter Parker sebab identity ada, kau tak nak tunjuk. Lepas tu villain Tom Holland, villain Spider-Man siapa? Villain yang Tobey Maguire dan Andrew Garfield. Lepas tu Spider-Man Peter Parker, Tom Holland ni buat apa? So tu aku macam aduh, wasted tu karakter ni. Habis macam this is the time kau buat Peter Parker nya. That's why Brand New Day ni bila diorang introduce diorang nak cakap Scorpion jadi villain kan, aku happy. Tapi dengan cerita Scorpion pun bukan main villain. Mampus. Tak tahulah. Aku dah tambah sikit lah. Kau cakap macam tak ada correlation villain dengan Spider-Man kan. Even though Green Goblin kan, kau tak ada puas hati dengan Toby.
Lepas tu kau macam tiba-tiba dendam gila babi kat Tom Holland. Macam like literally macam okay, aku faham dia ada, kalau macam orang yang nak counter back kat kita, dia akan cakap okay, korang boleh tengok part yang macam mana Tom Holland acak-acak gatherkan Spider ni untuk konon-konon selamatkan dia. So probably itu adalah key untuk buatkan dia orang tu benci. Tapi dia tak kuat lah bagi aku lah. Dia macam like literally okay, masing-masing cakap lantar aku nak jadi diri aku. So dia dah habis macam tu. Dia tak lekat benci tu sangat dekat Tom Holland. Sebab kalau ikut komik pun memang karakter villain semua bengang gila lah dengan Peter Parker kan. Habis yalah, there's so many things lah. Lepas tu macam yalah, Uncle Ben pun tak ada. Lepas tu kawan dia Ned Leeds. In the first place Ned Leeds pun bukan best friend Peter Parker kat komik. Dia cuma macam mana okay, Ned Leeds ni isteri ni Betty Brant. Betty Brant ni kawan Peter Parker kat Daily Bugle. That's why diorang kenal. Diorang tak rapat Bukan pun. kat high school. Bukan, diorang tak rapat apa-apa pun. Tiba-tiba kat dalam cerita ni Ned Leeds best friend gila. Harry Osborn pun. Habis Michelle Jones, oh my god, don't get me started dengan Michelle Jones lah. Lepas tu kau cakap dia Mary Jane. Aduh, aku macam tak ada. Kalau dia Mary Jane, dia MJ lah MJ tak macam gitu kat komik. MJ sepatutnya hot, sexy, muka model, pelakon tu semua kan. Aku tak cakap Zendaya tak lawa. Dia lawa. Cuma MCU buat dia tak cantik kan. Selekeh macam tu. Betul. Selekeh, sememeh. Betul lah tu. Tu pasal brand new day sekarang kita nampak dia punya Zendaya punya beauty side kan. So aku appreciate gila. Ya, aku pun ada teori pasal benda ni. Tapi nanti kita sentuh lah kalau kau nak borak pasal teori kan. Boleh. Akan ada. Aku masukkan juga. Okay. Aku rasa pasal Spider-Man yang latest one ni kita biarkan ujung-ujung lah. So kita masuk bab komik pula Okay, boleh jom. Okay, sebelum before comic kau ada apa-apa lagi lah aku nak borak pasal kita ni lah trilogi Spider-Man sebelum Spider-Man Brand New Day. Kau nak borak ke ada benda yang kau rasa macam aku rasa nak cakap benda ni lah, tak ada Okay. Aku dah puas lah hentam MCU. MCU Spider-Man. Okay, one more thing. That's why walaupun aku punya favourite character ni adalah Spider-Man kan. Spider-Man bukan aku punya favourite character kat MCU mat. Tu aku dah borak dah favourite kau? Captain America, Steve Rogers. Wow. Random gila. Okay. Random gila. Okay. Kalau kau bagi tahu lah kenapa kau minat. I mean despite of dia punya nationality dia, apa yang tak tahu lah, dia punya karisma, kenegaraan. Karisma dia, aura dia, and of course dia punya suit is cantik lah pada aku. So memang yalah, that's why macam bila aku honestly tak kisah ada handover pada Sam Wilson kan. Cuma macam this moment Fantastic Four masuk, X-Men masuk, aku nak tengok dorang side by side dengan Steve Rogers. Sam Wilson nantilah faham. Ya nanti boleh tapi yalah. Kesian. member dah ada satu movie kot. Bagilah. Dia bagi aku Sam Wilson dia dah perform kot dalam Falcon and the Winter Soldier kot. Dia dah, aku rasa kau tengok kan, kau tengok serius kan, episode last tu dia dah literally memang dah jadi the power of the man lah. Dia kata kenapa ni dia bawa isu pasal black people kan. Aku rasa lah, he's the best one. Tapi masuk ke filem, dia bagi aku kalau dia je tak ada Red Hulk apa semua, hancur mat video tu. Hancur filem tu confirm. Tu asal. I mean the series memang baik lah. Even masa dia Bucky bertekak randa tu aku rasa kan dan masa dia jumpa dengan terapis ke apa dah. Kan terapis cakap korang pandang each other. Kan korang luahkan perasaan korang. So kan Bucky cakap kenapa kau pergi lepaskan tu shield. Lepas tu dia cakap dia belum ready ke apa. Aku suka ayat Bucky tu cakap kalau kau rasa Steve Rogers ni salah pilih kau, dia bisa salah tentang aku ni. Dia Bucky cakap itu, suara dia menggigil. Aku cakap rasa so tapi yalah, Captain America 4 diorang macam rugi lah benda tu. Dia bukan Captain America 4 man. It's a freaking Hulk movie tanpa Hulk. Itu satu. Satu lagi yang paling wasted, yang aku rasa macam tak payah letak tak apa, dia punya end credit scene. Babi ayat tu kan, kau dah ulang-ulang ada multiverse threat. Babi semua orang dah tahu dah sejak azali lagi kot. Cukup-cukup lah tu. Benda tu sepatutnya kau bagi tahu awal-awal lagi. Sekarang ni lagi awal lagi. Merepek. Time tu lah. Sekarang ni lah. Dia macam getting better lah. Okay, kita nak beralih kepada comics. So, let's go, man. Okay.
kita make it simple lah. Okay, Okay, anda let's kata casual audience. Okay, aku rasa aku dah tengok trilogy Spider-Man dekat movie. Aku rasa aku nak kenal deeply lah pasal Spider-Man ni dengan better lah. So kau boleh suggest tak orang panggil apa, komik lah. Maksud aku macam series mana yang ataupun komik kita panggil issue kan. Isu dia satu buku tu. Kalau kau cakap pasal cerita dia series lah. Series lah. Okay, series mana yang kau rasa macam okay, kau casual audience boleh faham dan dia rasa macam best tu. Bagi kau pun best. Kau cerita sikit. Okay, sebenarnya Spider-Man ni cerita ni dah lama sangat tau. Dia dah banyak writer take over kan. Daripada Stan Lee terus ke siapa-siapa lah. Tapi kalau kau, selalu orang tanya aku, kalau aku nak start baca Spider-Man, mana aku nak start Aku takkan recommend Stan Lee man. Sebab aku sendiri rasa Stan Lee punya run tu barai. Sebab masa Kenapa, tu Marvel, masa Stan Lee buat Marvel mula-mula, dia punya target audience adalah budak-budak. Kan komik dia sebenarnya komik ni dia macam magazine. Orang duduk dalam jamban baca, orang just random lah. Tu asal orang tak ada appreciate tu komik. Kalau komik, kalau kau nampak yang dulu-dulu selalu dah hancur yang buku dia. Sekarang baru orang nak jaga-jaga kan. So aku takkan recommend Stan Lee sebab first of all dia punya ayat semua macam kau tengok cerita Barney. Kau tengok Barney and Friends tak? Dia punya ayat macam tu. Seramnya yang latest. Faham. Cerita cara dia berbual, cara dia ada conversation semua macam budak-budak. Second, dialog dia panjang lebar. Kau tahu komik ni 21 pages je. Tapi kalau kau baca Stan Lee, satu page tu kau boleh baca lama gila sebab ayat dah panjang. Baik kau baca buku, kenapa baca komik kan? So aku takkan recommend Stan Lee. Aku rasa aku pernah nampak lah dekat aku pernah search dia bubble talk itu besar gila tu. Habis kotak dia kecil kan. So kalau aku nak recommend, dia bukan Spider-Man sajalah. Siapa-siapa kalau nak mula baca komik, aku akan recommend Modern Age ataupun daripada 90-an punya komik. Sebab 90-an diorang dah start macam take this shit seriously tau. Okay, Todd McFarlane punya run pun best. Tapi Todd McFarlane in the 80s. Kalau kau nak baca pasal Venom, macam mana Spider-Man go through dia punya life sebagai the Black Suit Spider-Man tu, kau baca Todd McFarlane. Tapi kalau betul-betul nak start kan, aku akan recommend kau from bukan David Michelini, John Straczynski punya run sampai Nick Spencer. John Straczynski tadi lah yang kau baca One More Day tu. Okay. John Straczynski punya run ni, dia bukan reboot tau. Dia bukan soft reboot. Dia technically writer ni buat cerita Spider-Man ni completely different. Villain Spider-Man kita dah tahu kan. Dia introduce villain baru pula. And this villain kekal sampai hujung komik dia punya run lah, which is Straczynski punya run lah. So Straczynski ni introduce Morlun, introduce Ezekiel ni dia at first orang yang akan dia baik. Kita tahu Ezekiel kat media web jahat kan. Tapi yang siapa baca komik, orang ingatkan Ezekiel ni baik. Sampai the end baru Ezekiel ni pun sama juga nak take advantage dengan Peter Parker. So and then dia bila at that point of time pun Spider-Man reveal identity dia sebab Civil War. Okay, kenapa aku introduce kenapa aku suruh kau baca Straczynski, sebab that run, that era kan, Marvel ada Civil War, ada New Avengers, ada Dark Avengers. So memang cerita Marvel ni tengah gempak tau. So memang Straczynski run. Second, Dan Slott. Kenapa Dan Slott? Sebab Dan Slott adalah sambungan daripada Straczynski. And Dan Slott is the first person, bukan first person, Dan Slott yang buat cerita Brand New Day. Dan Slott yang introduce Mr. Negative, Jackpot di semua kan. The Hand dah lama. Daripada Daredevil. So habis Dan Slott ni juga yang kasih Peter Parker kaya. Dan Slott juga yang buat Peter Parker ni swap badan dengan Dr. Octopus. Macam-macam itu aku suka. Itu aku betul-betul. Itu aku suka. Habis Dan Slott pun, aku tahu Dan Slottnya writer ni, ada orang suka, ada orang tak suka. Sebab diorang suka Straczynski ni kan. Tapi bila Dan Slott took over, diorang macam, apa siap dia ni buat cerita reboot semua kan. Tapi aku enjoy mat. Lepas tu apa lagi diorang Dan Slott yang hidupkan Harry Osborn balik. Tu semua lah. So Dan Slottnya run ni memang lama gila. Daripada awal 2000 sampai 2014 pun dia masih tulis mat. Itu yang Peter Parker jadi kaya. Habis Miles Morales dia ada Peter Industry kan masa tu. Parker Industries. Parker Industry, yes. So all new all different. Basically lepas Secret Wars, Dan Slott masih pegang pada Spider-Man ni. Lepas Dan Slott
tamatkan dia punya era, Nick Spencer pula masuk. Nick Spencer kenapa aku recommend? Sebab Nick Spencer ni dia nak Peter Parker ni macam dulu balik, time 80-an 70-an, where dia bercinta dengan Mary Jane. So Nick Spencer Tapi ni goofy bukan goofy, dia punya relationship dengan Mary Jane. Sebab basicnya okay. Straczynski hancurkan relationship Mary Jane dengan Peter Parker. Nick Spencer yang kasih balik Gwen. Okay. tak, Gwen dah mati. Lama kan. Faham. Dan Slott dia introduce girlfriend banyak. Ada dengan ex-nya Hawkeye, ada dengan babi. ada dengan policeman. Dan Slott dia introduce macam-macam girlfriend Peter Parker. Tapi Nick Spencer ni dia kasih Peter Parker ni patch balik dengan Mary Jane. Tu yang sampai Nick Spencer lah. Lepas Nick Spencer kau tak nak baca tu kau punya pasal lah. So yang 3 komik ni, Straczynski, Dan Slott dengan Nick Spencer. Okay, aku beritahu aku punya yang the best lah. Yang aku suka lah, Tapi aku tak sorry nak baca panjang full, sangat baca. Okay je, tak apa, biar je. Memang aku nak bagi kau bercakap. Okay. Aku punya part aku suka yang bila yang series yang Dr. Ock tukar badan dengan Spider-Man, Superior Spider-Man, right? Superior Spider-Man, yes, betul. Yes. For those yang tak tahu, Superior Spider-Man ni series yang ni aku explain di mana Spider-Man bertukar roh lah. Kita pergi roh lah. Yeah. Maksudnya Dr. Ock ada dalam badan Spider-Man ada dalam badan Dr. Ock. Tapi benda tu macam biasalah. Okay, Dr. Ock suka dan seronok dapat badan Spider-Man. Tapi benda yang aku sampai sekarang, walaupun benda tu macam is comic, tapi aku seronok sebab bila Spider-Man tu dia ada hati nurani, dia pull out. Dia tak, contoh kalau lawan dengan penjahat ke apa kan, Dr. Ock sedar yang macam dia boleh bunuh lah, like literally semua villain. Tapi dia rasa kuat juga Spider-Man ni. And end up dia, tapi yang tak best dia, end up dia jadi baik tapi Spider-Man mati dalam badan Dr. Ock. Itu yang pisang dia mati kan technically. Itu yang macam apa Peter Parker yang ni yang Peter Parker betul kan? Yang asal lah. Dia jadi roh dia jadi roh lah kira. Aduh, dah ke alam barzakh. Tak ada yang berbual dengan Peter Parker yang Dr. Octopus lah. Cakap, kau jangan buat gini, ni badan aku. Macam tu. Dia macam cerita Hello Brother Salman Khan. Alah. Legend bodoh cerita tu. Ya. Weh, aku mau teringat balik. Cerita tu best kan tu. Tu company dia jual dadah ke apa masa tu. Lepas tu dia rasa Hello Brother. Bongok lah. Tapi nak tambah apa kau cakap tadi, yang bila dia tumbuk, bila Dr. Octopus tumbuk tibai Vulture siapa, dia sendiri cakap, selama ni Peter Parker hold dia punch, aku kasih 100%. Vulture dah macam, weh, aku tak pernah kena macam ni. Aku tak pernah kena rasa sakit sangat ni. Tu Dr. Octopus macam, shoot, selama ni Peter Parker bagi berapa persen je, aku swing sekali, zam, tidur buat member. Ya, so Dan Slott-nya superior memang baik lah. Aku suka. Aku suka lah. Part tu macam bagi aku dia ada sedikit sentimental value bagi aku. Sebab macam dia nak cakap, okay, kau ada kau punya ni, kau diam lah, kau relax je lah. Maksudnya macam is a good example lah actually Spider-Man ni kan. Betul, ya. And then aku suka yang dia bukan dia jadi jahat, yang dia pakai suit hitam tu, aku lupa lah. Itu time dengan Craven masa tu dia nak Craven bunuh anti-May ke? Itu aku rasa itu dia tunjukkan dia bukanlah jahat, dia jadi macam like actually dia bengang kot. Bukan. Ni lah yang aku pernah cakap kat semua wayang. Yang Kingpin hantar assassin untuk bunuh Peter Parker, tapi dia terbunuh Aunt May. Nama komik dia Back in Black. Itu sama dengan Straczynski Nyerah. That's why aku cakap Straczynski Nyerah ni memang gila babi. Tu yang dia pakai balik suit hitam dia. Dia pergi cari siapa yang bunuh Aunt May ni, and then assassin ni pergi lead pada Kingpin. So bila dia pergi jumpa Kingpin tu, dia tiba Kingpin dalam penjara, sampai dia cakap, aku nak kasih kau warning, aku sekarang ada organic webbing kau. Kalau aku tak payah nak tibai kau teruk, aku just fill up kau punya lungs dengan organic webbing ni, dia akan defrost dalam 1 jam. Kau punya lungs kau dah fill up dengan organic webbing, kau berapa saat nak mati. So aku buat ni supaya orang-orang kat sini semua akan tengok kau dah malu lah kira. Aku pernah cakap ni kat Semua Wayang that time. Ya, cerita ni. Nama cerita dia Back in Black. Back in Black. Dia tengok balik lah.
Okay, tadi kita dah borak lah berkaitan dengan the best issue lah. So aku nak tahu daripada pandangan kau, isu yang the worst gila lah. Kau rasa macam teruk gila, siapa benda tu, kenapa kau buat jalan cerita macam ni? Cerita sikit, the overall lah, aku nak tahu. Okay, tadi aku dah cakap pasal Stanley kan. Tapi of course kita tak boleh disrespect dia, Mat. Dia kalau tak ada, dia Spider-Man tak ada. Itu zaman dia lah. For the business purpose, dia pun kena ikut dia punya art director dia kan. Kalau tidak, dia kena buang kerja kan. Tapi Stanley, dia gaduh Mat dengan artis Spider-Man ni. Tadi baru aku cakap dengan member aku. Artis Spider-Man, dengan pelukis tu? Pelukis dia Steve Ditko apa? So Steve Ditko pun nak dia punya share. Steve Ditko cakap lah, Spider-Man ni aku cipta. Tapi Stanley cakap tak, aku yang cipta. Terus Steve Ditko cakap, ya kau cipta, kau ada idea. Tapi kalau kau tak ada aku, Spider-Man tak wujud. Betul ke? Diorang bergaduh. Aku dah tengok dokumentari dekat D11. Siapa belum tengok? Ini apa? Zaman 60-an ke zaman dah 60-an present day? Tak diorang masih tengah, diorang baru nak naik dengan Spider-Man ni. So diorang bergaduh lah dengan rights ni semua kan. Diorang jumpa kat office, diorang record dia punya audio semua. Dia cakap, no, Spider-Man aku cipta, kau cuma it's just the idea je. Ya sebenarnya kembangkan lah. Isu Spider-Man ni dah masalah dengan Steve Ditko dengan Stanley dulu. So the worst comic, aku tak boleh cakap Stanley obviously. Tapi Mat, even semua orang akan agree dengan aku, Zeb Wells ni run lepas Nick Spencer. Just aku cakap, kau boleh baca sampai Nick Spencer, lepas tu dah, kau tak payah kau boleh lupakan Spider-Man, kau baca buku lain. Zeb Wells kenapa storyline tu pasal apa? Apa yang buruk storyline dia? Zeb Wells ni run ni tak adalah buruk mana. Dia bagusnya Zeb Wells ni cerita ni, dia balikkan Spider-Man ni pada street level. Dia lawan dengan Kingpin masa tu, which is Tombstone. So dia fight dengan Tombstone, dia fight dengan geng-geng semua. Habis gang war pun dah dekat dalam run Zeb Wells ni. Cuma yang buat orang menyampar dengan Zeb Wells ni, dia kasih Mary Jane ni kahwin dengan Paul. Paul ni bukan daripada Earth 616, dia from an alternate universe. Lepas tu bla bla bla. Then sampai Mary Jane ada anak, rupanya itu bukan anak dia, dia just adopt tu dua anak. And then dia mati, Zeb Wells juga matikan Miss Marvel, bla bla bla. Sebab just because Marvel nak introduce Miss Marvel ni sebagai mutant. And then macam-macam lah cerita Zeb Wells. That's why aku tak recommend Zeb Wells. Kau boleh skip Zeb Wells nya, kau boleh terus masuk Joe Kelly which is sekarang punya komik. Asal aku gelak. Sekarang yang latest kan, aku nak tahu yang latest komik sekarang ni apa status Spider-Man. Maksudnya macam dia umur macam mana ke, ataupun sekarang ni semua hidup balik ke, apa dia punya current kita panggil apa current issue dia punya konflik hidup dia sekarang. Yang umur 40 tu lain kan, itu the latest one ke, umur 40 tahun tu? Sekarang Spider-Man 30 lah. 40 lah. Tak salah aku itu Ultimate Spider-Man. one more thing sebelum aku jawab soalan kau tu. The worst Spider-Man, sorry to say Ultimate Spider-Man 2023. Masa tu issue number 1 semua suka tau. Even aku ada komik dia. Tapi yalah, issue number 1 tu sekarang $400. So aku beli $12 je. So bagilah. The reason kenapa dia boring, sebab dia dialogue heavy cerita dia. Dah issue ke 10 ke 11, diorang masih berbual Mat. Kita tengok Spider-Man in action lah, tapi diorang masih berbual. That's why Ultimate Spider-Man dia sampah sikit. Tapi balik pada soalan kau tadi, umur Spider-Man sekarang sama je, 30, late 20s to the mid 30s lah. Dia dengan Tony Stark, Captain America semua sama. Tapi isu Peter Parker sekarang dia tengah facing ni, korang mesti akan terkejutnya. Dulu kan, masa Dan Slott ke Nick Spencer kan, Marvel introduce Peter Parker ada adik perempuan, nama dia Teresa Parker. Tapi in the end diorang retcon, sebenarnya dia adalah Project Chameleon. So dia adalah Chameleon lah sebenarnya. Bukan Chameleon lah. Chameleon kan dia create orang, dia create diri dia macam shape-shift itu kan. So dia Chameleon je project lah. Aku kena baca balik macam mana dia cipta Teresa ni. So benda tu retcon. Sekarang ni, literally sekarang ni aku baru habis baca komik tu tadi. Peter Parker just found out Aunt May ada anak Mat, which is dia punya cousin. Alamak. And cousin dia ni muka sebiji Uncle Ben Mat. Maksudnya macam mana dia boleh ada anak secara random kan. I mean dah bertahun, kenapa tiba-tiba sekarang nak muncul kan. Before this ada satu bukan event lah, mini event sama dengan Venom dengan Spider-Man sendiri. Because ada satu villain baru ni, nama dia Torment. Dia
dia akan cari bloodline Peter Parker dengan bloodline Venom, which is Eddie Brock, untuk bunuh semua tau. So daripada cousin yang dah jauh sekali tapi akan lead pada Peter Parker dengan Eddie Brock, dia akan bunuh. So that's how dia jumpa Peter Parker punya cousin, which is this guy, aku tak ingat nama dia siapa. The trace dia ni ada blood dengan Peter Parker, so aku bunuh dulu. So that Tom tak boleh jumpa Peter Parker terus bunuh Peter Parker. Dia kena ikut dia punya line lah. So bila jumpa Peter Parker cakap, kau tunggu, kau relax, time kau akan sampai, aku akan bunuh bloodline kau lain. Tu dia bunuh saudara, dia nak bunuh saudara Peter Parker, which is anak Aunt May lah. And then macam mana Aunt May bila anak dulu, sebenarnya bila dia kahwin dengan Uncle Ben, doktor cakap dia tak boleh ada anak. Tapi diorang still usaha. Doktor sampai diorang macam doktor cakap diorang, lagi sekali kau try kan, may cost kau punya life tau. So Aunt May macam, okay lah, tak apalah, kita jangan buat lah. But at the end, diorang ada cuba lagi for the last time, and the last time anak dia beranak lah. Tapi tiba-tiba doktor cakap anak dia mati ke apa. So Uncle Ben dah buat dia punya burial semua dengan mindset diorang, okay, anak dia dah mati. Tapi rupanya anak dia masih hidup lah. Dah tua mat anak dia. Lagi tua dari Peter Parker tau. So itulah itu dia punya kan complicated kan complicated dia macam pelik sikit ada punya ni lah. Komik lah, diorang tak ada idea sebenarnya. Dia for business purpose lah, biasa lah. Okay Wan, kita nak masuk ke movie pula Let's go man. Okay, before kita nak sentuh sikit pasal Spider-Man Brand New Day aku nak tahu juga kau punya, aku nak tahu apa yang kau nak Spider-Man as apa lepas Multiverse Saga. Kita borak jauh sikit lah. Lepas Secret Wars lah kira. Lepas Secret War. Okay. Dia yang aku faham sekarang ni, the basic one, Kevin Feige akan cakap dia akan reset all the universe, akan ada dalam satu timeline, make it simple. Dan aku rasa aku prediction untuk saga next adalah Avengers lah. Maybe aku rasa Kang ada balik kot, tapi dalam satu timeline sama, tak confusing. Dia just macam patah balik time travel, masa lepas, masa depan, dah tak ada dah. So aku nak tahu kau nak macam mana Spider-Man bila dia dah dekat, bila after Secret War. Your dream Spider-Man lah. I mean technically whatever yang kita nak sekarang, Brand New Day obviously diorang dah bagi kan. Aku terus terang kita pun belum tengok Brand New Day macam mana. By the time video ni keluar, aku rasa kita dah tengok kot kan. Betul lah. Yes. Because of how MCU dulu buat Peter Parker ni adalah anjing pada Tony Stark. Dia gunakan semua equipment Tony Stark. Wow. Anjing babi punya MCU. Okay, tak ada. Anyways, tapi kita semua tahu yang dia dah ada apartment sendiri, dia buat suit dia sendiri, tu semua kan. So aku nak benda tu kekal sampai dia dah nak stop jadi Peter Parker. But at the same time, apa aku nak from Spider-Man je next movie lepas Multiverse ni adalah villain dia betul-betul villain Spider-Man. Macam sekarang ni kita tahu sadistingnya karakter ni villain Spider-Man. Scorpion ni walaupun dia series karakter kat dalam komik, tapi MCU masih kekalkan benda tu sebagai series. Dia boleh buat Scorpion ni main villain, tapi dia kenapa dia buat diorang nak introduce X-Men, which is sadistingnya karakter lah. Aku tak tahu dia Jean Grey ke, dia Rachel Summers ke, whatever. But motif MCU sekarang nak introduce X-Men, so dia gunakan Jean Grey pula, sadistingnya karakter ni sebagai villain. Benda ni aku dah tak nak lagi. Aku nak Spider-Man betul-betul fight dengan villain-villain dia tersendiri, and villain ni ada hatred dengan dia. Itu je. Lagipun aku nak tengok the original comic members lah. Ned ni semua sudah lah Mat. Sudah. Aku nak diorang introduce Ned nanti ada potensi. Ned ada potensi lah jadi apa, Hobgoblin biar first act dia mati terus. Lepas tu and then aku nak Harry Osborn, aku nak Norman Osborn. Basically apa yang kita pernah dapat kat Spectacular Spider-Man, aku nak macam tu. Aku dah tak tengok semua gaji-gaji bodoh. Betul-betul stick to the comics lah. Itu je lah. And also Okay. a matang Spider-Man lah. Aku dah tak nak tengok Spider-Man dia clumsy, dia apa, macam decision making pun macam hauk. Tu semua aku dah tak nak. Tu je. Tapi kan okay. Bila kau cakap balik pasal matang dengan always make a silly decision. Okay, yang ni aku suka pasal Andrew Garfield. Andrew Garfield daripada texture kepala dia like literally memang macam Peter Parker yang
macam budak-budak handsome yang nakal-nakal, tapi dia tak bodoh. Dan kau tahu dia only one yang tak bodoh pasal Tom Holland. Okay, aku faham lah dia goofy sebagainya, adalah dia berjaya trap Dr. Strange buat Geometric Max je. Itu je aku rasa macam, weh, power siap dia ni. The rest memang hauk. Dia macam the rest memang hauk, tapi Goofy Goofy Andrew Garfield dia best. Betul. Masa aku macam okay, kita style dia macam ada satu scene dia bukan setakat cara dia lawan villain. Masa aku ada satu scene yang mungkin tu predictable, yang aku tak tahu kau ingat, yang dia pergi dekat, aku lupa masa tu ada dia Gwen Stacy kan dalam Amazing Spider-Man tu kan. Betul. Ada satu tu yang ditarik, ada orang jahat and dia tarik orang tu, dia macam nak keluar daripada lift. Yes, macam tu kan. Aku tahu dia ada koreografi dia sendiri kan. Itu style, tu sama style macam zaman Tobey Maguire yang dia kata dia yang Mary Jane nak tergelincir tu, lepas tu dia tahan barang jatuh daripada atas tu, tergelincir. Benda tu yang aku rasa Tom Holland tak ada lagi. Mungkin ada lah, aku terlepas pandang. Ada tapi tak ada. Bagi aku tak ada. Itulah macam itu Goofy yang itu benda yang macam like catch up. Laju. Dan benda tu tak ada kat Tom Holland lah. Sorry, ada kosong lah. Tak ada. Untuk sekarang kau tengok je lah Homecoming. Dia harapkan Karen, man. Dia harapkan AI. Tapi betul lah, Tom Hollandnya Spider-Man ni, dia betul-betul represent kita zaman sekarang. Harapkan ChatGPT, man. Tadi je kat Sebuah Wayangnya Telegram dah bergaduh. Tapi aku rasa kita akan berubah pemikiran lepas kita tengok Spider-Man Brand New Day lah. Of course lah kan. Lagi satu aku tambah. Okay, boleh sila. Aku tahu Kevin Feige dah cakap benda ni, dah confirm. Amy Pascal pun dah confirm. Cuma aku tak tengok Miles Morales dalam MCU ni. Tapi mampus Miles Morales. Aku benci siap tu Muhammad. Aku baru cakap tadi MCU Spider-Man ni Miles Morales, kau nak Miles Morales lagi? Tapi tak. Okay. Aku nak Miles Morales sana. Kau tengok Spider-Noir tak? Okay, tengok. Dia kan dalam universe Sony kan. Aku nak Miles Morales macam tu. Biar dia kat universe Sony, biar dia ada series dia sendiri. Jangan kacau live action. Jangan kacau MCU. Nak kacau MCU boleh, tapi biar ada Miles Morales je. Dia tak kena gigit dengan spider, dia tak ada dia tak ada pakcik, dia tak ada jadi prowler, whatever. Dia just macam budak macam itu dengar. Okay, kau Peter Parker. Okay dah, itu je. Kau tak ada buat apa-apa. Tapi kalau ada big event, dia join lah. Dia join, masuk lah. Lepas tu dia balik ke. Tak ada. Dia biar duduk tepi je. Siap betul Miles Morales. Kalau big event okay ada, tapi dia mati lah. Tak sempat. Kira spider tu gigit, tapi spider ni betul-betul poisonous lah. Biar dia mati. Itu dah alternate universe. Tapi betul lah Wan, sebab yang paling aku very classic punya superhero super power Miles Morales, electric web shooter lah. Benda tu dekat Tom Holland pun dah ada dah benda tu, tapi dia jarang pakai lah. Tak, okay, dia bukan electric web shooter. Miles Morales ni dia ada Venom Blast. Tangan dia tu yang boleh kasih current. I see. Tapi lagi satu aku tak suka kenapa Miles Morales ni ada, sebab diorang Marvel try hard gila nak buat Miles Morales ni kuat daripada Peter Parker. Peter Parker simple je, web shooter, boleh melekat kat dinding, spider sense dah kan. Dia bijak lah. Betul. Tapi Miles Morales dia ada Venom Blast, sekarang ni dia ada pedang, lepas tu dia ada darah vampire. Macam mana ni? Aku tahu. Dia ada pedang tu macam Star Wars. Tak lah. Dia pedang dia macam He-Man, man. Macam He-Man. So tapi pedang dia is created from dia punya Venom Blast lah. So kalau dia nak fight a villain, dia akan keluarkan tu pedang, which is the new Venom Blast. So dia akan literally nampak cakaran lah. Lepas tu dia fight. Itu je. So macam, apa lagi sah ni? Tu hari dia dah kena darah vampire. Lepas tu dah terpaling kuat. Habis sekarang kau nak take over Peter Parker pula. Anak betul. So aku tak suka. Tapi aku sebenarnya aku nak Miles Morales punya interaction dengan Tom Holland lah dekat Secret War kalau ada lah. To be honest lah. Secret War tu dia sebab dekat Battle World kan dia ada Spider Island apa semua tu kan. Tapi aku rasa dia takkan deep itu lah. Aku rasa takkan ada. Dia akan short sebab aku rasa Kevin Feige pun dah semak lah ni, aku nak satu under one roof, semua dalam tu, and senang nak buat duit. Probably macam tu lah kot. Tapi never know kan.
Okay, kita nak ke Sekejap, okay. sebelum kita berbual, aku nak Silakan. sentuh sikit pasal Miles Morales. Actually aku ada buat video pasal benda ni lah. Sebab Amy Pascal dengan Kevin Feige dah confirm kan. Kalau aku were to introduce Miles Morales kat MCU kan, aku nak buat macam ni tau. Because sekarang ni kita akan dapat the next trilogy of Peter Parker kan. And then dengan cerita this trilogy pun diorang akan take inspiration from Spider-Man punya game. Macam kita tahu Spider-Man punya game kan, Peter Parker hand over dia torch kat Miles Morales, ending dia, spoiler alert So diorang nak buat macam tu tau. Tapi kalau diorang nak buat macam tu, boleh. Macam mana? Sekarang ni Brand New Day kan, Brand New Day tak ada Miles Morales. Spider-Man 5 pula, kalau diorang nak introduce Miles Morales, boleh. Tapi dia sebagai macam aku cakap, ada budak yang kat tepi-tepi je. And then kalau nak kasih dia gigit pun, kasih dia kena gigit masa post credit. So bila kat Spider-Man 6, biar Peter Parker jadi mentor pada Miles Morales, tapi Miles Morales bukan side character yang betul-betul kau akan nampak dia banyak kali tau. Aku nak dia muncul macam Captain Marvel kat Endgame dulu. Muncul starting, muncul last part. Biar kat tengah tu kita habiskan Tom Holland cerita. So bila last part tu, dia tolong each other fight dengan the main villain kan. After that fight, that's when Peter Parker hand over pada Miles Morales. And then Miles Morales kick off kat Spider-Man 7 lah. Simple apa? Macam tu. Aku tak terus Secret Wars terus Miles Morales, mampus ya. Okay, aku ada argument sebab aku rasa MCU tak boleh nak buat Miles Morales sebab dia dah ada Spider-Verse dah. Sony dah ambil dulu lah benda tu. So storyline yang paling terdekat pun aku rasa daripada universe cartoon tu masuk kejap ke live action and that's it. Itu je. Aku rasa itu je dia. Tapi aku rasa benda yang kau nak kot. Dia biar dia kat Spider-Verse, dia story lah Spider-Verse ke-4 ke sampai 5, 6, 7 pun, tapi dia takkan ada bersama dengan Tom Holland. Probably unless kalau Disney dah banyak duit, dia beli balik Miles Morales. Probably macam tu lah kot. Aku lagi kau benci rela betul Miles Morales. Aku tak suka saya. Aku lagi rela Disney beli tu Madam Web je. Madam Web pun Madam Web pun dekat apa nama ni, dekat dia filem lain kot. Dia berlakon lah. Dia macam RDJ come back. Oh really? Macam dia macam benak sikit tapi baca skrip pun babi. Muka cantik sial. Tapi dia berlakon power tu. Dia berlakon power. Sister of Grey. Aku cerita apa? Tu kat Jepun dia pixelator. Kenapa? Okay. Okay, kita nak masuk ke ini, aku consider as last section. Tapi kita boleh panjang, tak ada masalah. Boleh. Kita nak borak pasal Spider-Man Brand New Day. Okay, by right sebenarnya, to be honest, aku dah nampak dah end credit scene dia. Kau tak untuk kita bincang atau kau tak nak? Kau nak save lah? Kau nak save? Kau tak boleh? Tak nak tu. Okay, okay. Tanpa sentuh spoiler, adakah dia akan link pada Doomsday ke tak? Dia sebenarnya dia membuat speculate, tapi aku rasa boleh jadi akan link to bukan Doomsday tapi multiverse punya things. Tapi aku rasa big thing juga sebenarnya. Faham. Dia big thing juga, tapi dia to very simple way. Bagi aku, kalau kau tahu pun macam ni je, okey lah. Tapi nak borak tu, bagi aku kalau borak dia akan ada discussion lebih panjang lah. Tapi aku hormat kau punya keputusan. Kita tak perlu borak. Kita buat lain ni sebab aku dah nampak. Okay. Wait, kau nampak ke kau minta orang-orang yang pergi tadi pagi tu? Lambat lagi, tak ada. Aku scroll TikTok dengar orang record Galaxy, tapi aku je. Aku yakin ada je antara korang yang macam kita boleh tengok spoiler, tapi pada masa sama kita boleh lain movie. Faham. Itu aku lah. Macam aku berat kau kan. Spoiler dia lain, kau lain kan. So tak apa. So aku rasa soalan aku untuk Spider-Man Brand New Day. Kau rasa siapakah Sadie Sink dalam movie ni? Okay, benda ni aku dah cakap banyak kali juga kat sebuah wayang dengan aku punya podcast Let's Talk Comics. Okay. As much as aku tak nak dia Jean Grey kan, tapi cara orang cakap, cara trailer semua kan, aku rasa dia Jean Grey tu. Faham. Tapi kalau dia bukan Jean Grey pun, aku nak dia, susah lah. Okay, sebab kita dah nampak power dia kat trailer. Kalau dia tak power kan, aku was actually hoping untuk dia jadi the original Mary Jane. Alamak. Rambut merah kot. Dia okey lah. Okay, rambut merah. Betul. Tapi so kau nak dia susah lah kan. Susah. Dah tak boleh lah.
But yalah, aku rasa I'm just stick to Jean Grey lah saya. Jean Grey aku pun sama juga. Sebab ni aku tengok trailer dia kan, dia ada banyak version of trailer. Dan aku rasa benda ni pun aku dah pernah borak dekat aku punya video juga. Dan dia macam semakin dekat juga. Aku rasa Jean Grey ni dia macam lonely lah dalam MCU, dalam 616 ni. Mungkin X-Men belum diintroduce, belum diintroduce, tapi dia lonely dan ada pihak yang gunakan dia. Ni teroyak bodoh aku lah, tapi aku rasa somehow dia ada connected juga. Pihak tu pun aku rasa dekat dalam banyak series-series dekat Disney Plus pun dah bagi tahu lah. Ni Department of Damage Control. Pelakon apa tu yang dekat Apple TV tu aku lupa lah, yang negro tu aku lupa nama dia apa. Siapa? Tapi aku tengok dia ada keluar kat trailer juga, trailer Spider-Man Brand New Day. Oh, yang ni yang berbual dengan Peter Parker kan? Betul. Sebab cara dia berbual dengan Peter Parker tu sama macam dia minta tolong Mandarin untuk tangkap Wonder Man. Kalau kau tengok sini Wonder Man, dia mungkin somehow dia minta tolong dekat Spider-Man untuk tangkap Sadie Sink ke apa. Lepas tu Sadie Sink macam beritahu sebab aku tengok trailer kan, dia macam orang-orang awam tu macam Sadie Sink punya dia bercakap tu kan. And teori Palatau aku tambah sikit itulah sebenarnya pemula untuk Avengers versus X-Men. Sebab kalau dalam komik Scott sama mengamuk sebab masa tu Jean Grey ataupun masa tu Rachel sama dia nak jadi Rachel sama kot nak meletup jadi apa tu Phoenix. So Avengers nak simpan tapi dia tak nak. Tu bukan Scarlet Witch tu. Aku rasa Scarlet Witch tolong redakan Rachel sama. Tolong redakan. Maksud dia nak team dengan tentu bergaduh dalam komik. Tapi aku rasa kalau in between nak masukkan ke layar movie, aku rasa Damage Control tu dia tangkap semua X-Men. Lepas tu Avengers macam Avengers probably side of Damage Control. So berlawan lah Avengers dengan X-Men. Tapi probably tu macam teori sampah lah. Kot lah macam. Sebab itu pun lepas Secret War. Sebab dia lah lepas Secret War kan dia nak lebih grounded storyline. Dia tak nak ada multiverse dah. So mungkin itu adalah konflik-konflik yang mungkin akan ada lah. Bisa juga. Probably macam tu lah. I mean because sekarang ni kita akan masuk ke Mutant Saga kan. So Mutant Saga obviously diorang akan introduce karakter-karakter X-Men yang lain. And then nanti Avengers pun ada diorang punya solo movie. So maybe kita akan dapat X-Men movie, lepas tu Avengers movie, and then Avengers versus X-Men movie. Macam tu lah. Betul. Tapi kalau nak cakap pasal teori kan, tadi kau sebut pasal DODC kan, dia punya ni kan. Aku rasa betul. Ni bukan Spider-Man Brand New Day teori, tapi more to X-Men teori. Aku rasa DODC ni macam kita tahu daripada Wonder Man kan, dia tengah cari Wonder Man sebab dia nak cari mutants, betul tak? Habis sekarang ni kalau betul Sadie Sink ni adalah Jean Grey and DODC nak tangkap Jean Grey ni because the mutant kan. Aku rasa nanti bila X-Men lawan Celestial Sentinel ni is created by DODC tu. Sebab kita tahu Sentinel kan created by the government kan. So sekarang DODC pun technically government. So maybe yang X-Men first movie ni akan lawan dengan DODC. Dia bukan lawan dengan DODC. DODC adalah the main villain, tapi DODC yang ciptakan Sentinel ni. Maybe lah, tu teori aku je. Kalau dalam The Future Past apa nama ni, siapa yang lelaki pendek tu government lelaki pendek kira dia bukan government lah. Dia macam saintis ke apa. Dia ambil darah mistik kan. Lepas tu dia pergi hantar kat military whatever. Aku tak ingat sangat lah. But something like that lah. Tapi tu kira Sentinel lah kan. Sentinel. Tapi nice lah. Aku rasa tu antara yang dia memang like, kalau Sentinel lah komik, dia macam kalau kita tengok yang konsep Art Doom sendiri pun klasik kan. Macam klasik gila macam lah, typical lah. Tapi yang dekat The Future Past tu nampak very solid lah bagi aku. I mean Sentinel yang original pun dia setakat boleh detect mutant je. Tapi yang Days of Future Past tu dia gunakan darah mistik. Obviously mistik semua boleh shape kan. Macam mana X-Men nak lawan saya? Pisang tu betul. Tapi kau tak ada teori untuk Brand New Day ni? Kira-kira aku tanya soalan. Sebab
Teori aku rasa macam to be honest lah, aku dia, sebab aku tengok daripada trailer, dia memang nak borak yang berkenaan dengan Spider-Man ni. Dia dah lonely gila babi, dan benda ni aku yakin nanti aku nak borak dengan kau balik, Wan. Kau akan suka dengan filem ni. Ini judgement aku untuk trailer ni lah. Sebab, dan filem juga untuk haters yang rasa apa nama ni, Peter Parker adalah cry baby ataupun anjing Tony Stark. Dia bukan anjing dah, bro. Dia adalah panda. Tiba panda pula. Dia adalah something else lah. Aku rasa benda ni akan proven, dan tapi aku nak tahu juga daripada kau, sebab aku nampak kau betul-betul benci juga dekat Tom Holland especially, but it's okay, tak ada masalah. Cuma aku rasa dia akan bagi tahu yang dia akan lonely, tapi yang akan buatkan dia macam ni, dia kata okay bro, you are not lonely, kau ada Punisher contoh for example. Dan aku rasa Jean Grey ni adalah villain yang tersepit di antara, dia macam okay villain, tapi yang atasnya the true villain adalah dia OCDC, damage control lah. Department of Damage Control yang minta dia ada something yang macam dia create conflict dan sebagainya. And aku rasa, sebab aku sebenarnya daripada dulu lagi aku nak at least Spider-Man ni kau dapat link sikit dengan multiverse pun jadi, tapi aku tengok setakat ni trailer tak ada langsung. So expectation aku tu aku akan rendahkan balik, tapi aku nak tengok macam mana diorang nak tunjukkan ini bukan Spider-Man crybaby ataupun anjing Tony Stark. Anjing, kau dah ajar aku pakai anjing Tony Stark, bro. Memang dia anjing Tony Stark. Marah dia. Lagi sikit dah aku jadi anjing happy, lah. man. Aku rasa teori tu dia tak boleh nak beria sangat lah. Teori tu dia dalam konflik yang kecil. Tapi dia perkenalkan dekat New York ni, dia nak bagi tahu okay, kat New York ni ada Tombstone, ada The Hand ke The Devil, aku rasa takkan ada keluar kot. Dan Hulk tu aku rasa wasted lah bagi aku. Dia akan jadi wasted character. Lepas tu orang bahan dia cakap macam ni je kau kena dengan Spider-Man, kau dah teruk dekat She-Hulk, lepas tu kau kena macam ni. Probably macam tu lah teori aku lah. Tapi masalahnya Hulk dah jumpa The Devil juga kan? Ya ke? Ingat? Ya betul. She-Hulk kan pergi makan dekat She-Hulk. Tak lah, aku rasa dalam series She-Hulk dengan Thor Love and Thunder, aku rasa tu canon event je lah. Dia macam side dish lah. Dia coleslaw KFC. Sorry lah. Tak ada, Thor Love and Thunder punya Thor dah mati. Kan aku cakap Thor yang kita akan dapat ni adalah Thor daripada alternate. Kepala Thor je tu. Boleh jadilah, sebab okay lah orang cakap macam dia punya haircut dia berbeza lah apa. Betul, aku cakap lah dekat sana dia pun gunting rambut kat bro, takkan tak gunting rambut kan. Tapi ni aku disclaimer, aku nak expose diri aku lah. Sebenarnya tu benda sekadar engagement saja. Goyang rupanya. Tak adalah. Ingat berani. Aku rasa nanti review Spider-Man aku nak dengar kau sekali lah. Tapi dia bukan sekadar review biasa-biasa. Aku nak tahu pandangan kau terhadap Tom Holland lah. Betul. Specifically tapi dengan cerita aku rasa dengan cerita ending barai, aku tak tahu lah. Okay, sabar sebelum tu sebelum kita end kan. Okay, ni kita borak sebelum Brand New Day Nanti pas sebab kita nak akan borak lagi kan, review. Okay. Aku nak tahu kau punya expectation rating. Sebab itu hari Fik dah tanya give frequency. Expectation rating kita berapa kan. So aku nak tahu kau punya berapa untuk Brand New Day ni. Okay, overall bukan macam storyline ke apa. Yes. Kalau aku pandang Spider-Man Brand New Day as a multiverse punya connection movie, sebab dia dah tak ada confirm, aku akan rate 8/10. Okay. Tapi kalau dia, aku macam motif aku dia nak bagi tahu pasal lonely ataupun nak mengubah perception Peter Parker daripada jadi anak Tony Stark kepada orang yang biasa, I would say aku bagi 9/10. Faham. Sebab aku yakin bukan setakat dia adalah famous character, tapi pengarah dia pun pengarah Sanchi kan. Ya, betul. Yes, aku rasa aku big hope lah untuk dia bagi cerita kita seronok. Sebab aku memang dah set dalam otak aku nak tengok Spider-Man, aku nak relate dengan diri aku dalam tu. So aku nak tengok apa yang diorang boleh bagi lah, instead of entertainment saja. Okay, kau? Aku okay lah, because aku dah nampak dia bukan spoiler sebenarnya. Dia cakap
Spider-Man Day ni first half dia akan tunjuk kita apa yang betul-betul kita nak tengok dengan Spider-Man ni. And then second half adalah yang all this multiverse, bukan multiverse lah, macam all this chaotic punya benda kan. So aku ada juga ke pasal multiverse? Aku tak tahu. Dia tak sebut multiverse pun. Dia just cakap macam first half of the movie dia betul-betul all out yang C11 Spider-Man pasal dia time gap 4 tahun tu. So memang kita akan tengok benda tu lah. Then second half is when diorang macam sentuh the main issue of this storyline kan. So kalau yang betul macam tu, aku akan kasih dia 8 lah kan. Tapi kalau betul ending dia barai macam apa kritik cakap tu hari kan, aku might kasih 7 atau 7.5 sah. Babi siul. Rendah mat. Dia bukan rendah, dia average ni, lah. 3 movie yang sebelum ni kau bagi berapa? First 3 movie. Yang mana? Masa aku 3 trilogy Spider-Man sebelum ni. Homecoming. Semua 8-8 ke? Taklah sure. Tak, Homecoming maybe 7.5 lah. Berapa? 7.5. Oh 7, teruk ke? Habis Far From Home 6 lah shoot. 6. No Way Home tinggi 9. Nostalgic lah. Nostalgia kan. Fan service lah. Okay, tapi kau bagi, okay last lah, masa aku yang tadi tu, yang apa, Far From Home yang Mysterio kau bagi berapa tadi? 6. Aku bagi 9 tau. Sebab kau tahu 9 tu, kalau scene yang tu dikeluarkan, dia akan jadi 6. Aku suka gila babi scene Mysterio trap Spider-Man. Okay, faham. Bagi aku itu absolute cinema. Dia panjang gila babi, tapi dia bagi like literally macam betul? Yelah, di sebalik kebodohan itu aku faham. Aku suka gila. Aku tak tahu siapa yang khaskan, mestilah dia ada macam creative team dia kan. Aku salute gila creative team dia. Dia masukkan semua benda-benda. Kau macam tengah night walking lah, kau tengah mimpi lah, kau kena tindih dengan mimpi tengah tindih kan. Betul? Macam tu lah. Aku macam feeling dia like fuck tu. Sebab Mysterio, aku expect dalam komik dia adalah magician yang okay, macam silap mata yang macam nak track orang. Tapi aku tak terfikir tu the idea yang kau loopkan kau punya victim kau tu dalam satu stage. Dan rupa-rupanya dia kaitkan dengan drone je. Yes, which is aku tak terfikir macam fuck, macam bagi aku itu the best lah. Aku nak betulkan kau sikit. Dia bukan magician man. Dia adalah film crew member. Dia in charge of props. Dekat komik. Dia visual effect ni orang. That's why okay, walaupun Quentin Beck dalam MCU ni dia bukan dengan, that's why aku tak suka. Dia sepatut bukan kerja Tony Stark. Dia sepatut kerja dengan Hollywood man. Dia adalah visual effects, dia buat props semua. That's why dia boleh buat benda ni kat Spider-Man. And the reason kenapa aku bagi 6 pun because of that scene. Kalau that scene tak ada, aku kasih 4 man. That scene yang betul-betul buat aku nampak macam yes, this is Mysterio. Macam ni lah Mysterio. Aku suka how dia relatekan dengan drone because MCU and then drone tu was created by Tony Stark or whatever, so make sense. Tapi storyline wise aku just tak boleh lah. Barat kau rasa? Kau rasa barat ya? Dia bukan pasal storyline it's just the decision making Setiap kali bila Nick Fury betul. Bila Nick Fury call dia reject je aku macam Mat, kau sibuk call Happy Hogan hari-hari Mat. Hari-hari kau message Nick Fury dah percaya depan mata kau, asal kau reject kan? Tu asal aku macam bodoh lah cerita ni. So nasib baik tu hari bila Far From Home keluar, aku tak beli tiket extra. Aku dah serik sejak Far From Home terjadi kan. Aku terus macam tak apa, jangan beli tiket like, pasal No Way Home aku tengok best kan, baru aku beli lagi. Kau imagine kalau aku dah beli, lepas aku dah cakap best lah, aku tahu cerita dia akan best, aku beli untuk malam esok. Mampus kalau Far From Home macam tu. Anak tu. Aku suka lah pandangan kau. Kau macam, kau adalah literally Spider-Man fans yang kau boleh kritik lah. Kau punya orang, benda kau minat. Tapi kau cerita kalau orang counter macam kau bro, aku ada komik yang nak apa, nak raput lah, contoh lah. So kau, orang nak attack kau boleh standby lah dengan argument kan. Kalau ada orang nak attack kau. Tapi tak, ada orang lagi hebat aku. Ada orang attack aku Mat. Sebab dia pun baca komik. Dia attack aku. Tapi aku macam tak, ni pandangan aku betul tak? Pasal dia bagi point macam kenapa Far From Home ni best. Then itu pada kau lah. Pada aku tak sorry lah. Kenapa nak gaduh-gaduh? Relax lah Mat, kau dah aku gaduh, Spider-Man pun tak wujud.
Dia sama situation kan. Sama kita end kan. Mana boleh kau potong orang punya argument macam tu. Itu baik kau potong pada awal lagi. Itu macam Tak kau dah tak ada. ada idea dah. Sebab benda dia dah panas, Mat. Kalau dia cakap salah, aku tangan mungkin pergi kat muka dia. Kau jumpa dia depan ke? Tak adalah, dia bawa mesin. Tapi aku dah geram macam. Okay. Okay, aku geram satu. Okay, faham. Second aku geram macam, kenapa aku geram dengan diri aku? Sebab aku geram yang benda ni tak logik. If it's a fictional character. Dia sama case, macam aku cakap sebelum kita end kan. Dia sama case macam itu hari aku buat video Daredevil versus Batman. Aku tengok kat komen, punyalah beria semua ngamuk cakap, oi kau tak tahu Batman macam gini. Dah aku shoot, korang bertekak benda yang tak wujud, Mat. Indian Warner Brothers dengan Marvel yang kaya. Yang kau borak dengan Arif masa tu Amber. Okay. Amber tanya aku, dia saja je aku cocok kan. Dia cakap apa, kalau Daredevil lawan Batman siapa menang. Aku biasalah tentang Batman kan. Tapi relax lah. Asal korang take it seriously. Aku rasa aku tengok lah. Nanti aku dah tengok balik lah. Dekat YouTube ada. Kat YouTube the whole life lah. Tapi question dia sekejap je, sebab itu dah penutup kan. Tapi kalau kau tengok that moment kat tapi TikTok, masalahnya itulah yang bagi orang mengamuk tu. Kau pergi potong itu. tapi yang engagement banyak tu kat TikTok tu, video tu lah. Kat bawah ada komen kau tak baca komik lah. Okay. Batman boleh tiba Daredevil. Aku cakap, macam mana kau tahu? Kau Batman ke? Ada orang cakap apa tau, Batman akan ciptakan device yang boleh pekakkan Daredevil. Aku relax lah, Mat. Relax. Sama tahu macam tu Ya, tu sebab aku macam bodoh sial. Yalah. Okay. Ya. Tapi betul juga sebab aku tengok dah cerita Batman and Superman pun dia pakai supersonic punya tu yelah. Untuk ayolah. Tak ada benda takkan habis. Tak kau. Daredevil kalah juga. Kau relax je ni. Kalau betul jom. Dia macam Stanley. Tak ada, dia macam Stanley cakap, kau tanya aku ni, kalau ni siapa menang, ni siapa kalah kan. Dia based on writer. Writer nak buat dia kalah. Kita fans sibuk bertekak, tak ada shoot Batman boleh ciptakan benda. Diam bodoh. Tapi kau yang mulakan dulu. Tapi aku harap akan nanti in future nanti akan Fox dengan Disney Warner Bros dengan Disney akan collab. Dia akan buat lah Spider-Man, team Spider-Man dengan team Superman confirm. Aku harap Disney akan pump duit lebih, jadi DC mati. And aku nak Superman mati simple-simple. Aku nak biar diorang tunjuk yang Superman ni lemah macam mana kan. Ant-Man tiba Superman. Dekat DC ada Atom elok sikit. Atom boleh lawan Ant-Man lah. Atom ke Aton ke, tak ada. Ant-Man aku hantar Ant-Man seorang je. Cassie Lang. Okay. Syazwan, thank you so much untuk conversation ataupun untuk podcast ni. Ini memang aku consider memang nerd alert lah. Memang nerd alert gila, memang panjang lebar. And aku rasa aku akan borak lagi dengan Syazwan lagi untuk nak tengok pandangan dia terhadap Tom Holland, adakah akan berubah ataupun still lagi dia bagi 7/10 juga. Sebab bagi aku ni dia agak grounded punya story. Dia memang tak adalah nak pasal bagi tahu kemegahan villain ke apa. It's just macam nak tunjukkan macam mana Tom Holland ataupun Peter Parker nak go through dia punya struggle as a lonely person lah. Yes. So thank you so much Syazwan. Korang follow pasal korang dah follow Syazwan Nendo. Komik pasal Spider-Man korang boleh tanya dia. Tapi aku betul siap Syazwan Nendo dia kalau dalam ni watak yang aku nampak engkau kau macam villain sikit lah. Kalau macam aku tengok macam Fik dia macam main character macam bukan, masa aku dia macam dia watak-watak yang disukai netizen. Ya, betul. Macam Fik. Tapi kau macam bro, kau ni betul-betul lah cakap. Kau ni kau ingat kau punya pandangan okey ke? Dia style macam tu. Aku nampak Syazwan Nendo ni dia ada vibe vigilante lah bro. Kau vigilante lah. Tak, jangan datang live aku lepas tu kau cakap main spider bang. Memang kau kena maki ni.
Tapi pasal Spider-Man aku rasa Syazwan dia okey lah sebab dia minat dan dia banyak knowledgeable lah berkaitan dengan Spider-Man. Nanti apa-apa kadang aku refer juga kat Syazwan. Okay Syazwan, thank you so much. Kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Thank you korang. So kalau korang suka ataupun korang ada cadangan konten lain yang aku rasa aku akan kerap lagi borak dengan Syazwan. Bukan saja pasal Spider-Man je, pasal teori yang akan datang. So kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you Nip. Thank you guys. Jangan lupa subscribe ya Yellow Pocket. Ciao. Bye bye.